testing live TV untuk masjid di Masjid Kampung Belanga. So kita test mimbar, so dia akan terus pergi ke mimbar, kuliah, meja kuliah, terus ke meja kuliah. Ini kalau waktu solat, so dia akan terus ke sini lah. Kita boleh tekan ni untuk camera movement. So ni kita boleh pusing kamera untuk tengok keadaan masjid dah. Kita pusing surround lah. Dia nak cantik bila kedudukan solat tu dia jauh ke belakang sikit. Nanti kita boleh pusing satu masjid. Okay, ni pada bahagian dalam masjid lah. Kamera ni dia 360. Memang dia boleh pusing terus, tak payah berhenti punya. Jadi sebab dia pakai dinding belakang kan, so dia bila pusing tu dia nampak dinding belakang lah. Okay. Kita bagi pusing surround dulu. Nanti kita tengok ke bawah. Kita pusing tengok pada bahagian bawah di belakang. Ni pusing 360. Jangan sangkut dinding sudah. Dia kalau pasang betul, dia tak sangkut dinding, dia akan pusing lah. Ni beam lah ni, beam belakang tu. Dia sedang pusing lagi. Dapat skru semua dapat kat situ lah. Dia akan terus ke depan pula. Kita tak payah tekan banyak kali. Kita tekan sekali je untuk gerakkan dia ke kiri tu. Nanti dia akan terus pusing ke kiri lah. Tekan sekali je, tak payah tekan banyak kali. So ni memang 360. Dia terus sampai ke depan balik lah. So kalau kita nak tak nak gerakkan, kita tekan button stop ni. Kemudian kita tekan home. Tekan home ni dia akan pergi ke last punya position tadi lah. Kalau last position tadi waktu solat, dia akan terus duduk di sini lah. Okay. So bila kita dah bosan dah pusing, kita boleh terus pergi ke meja kuliah balik lah. So dia akan masuk balik ke depan. So kita boleh control dia. Ni memang cerah lah gambar dia ni. Kita boleh ke depan, ke belakang ni. Sebab yang kamera ni kita pakai 4MP, 4 megapiksel, 25 kali zoom. Maknanya kalau jauh ke belakang kamera tu 30-40 meter pun dia tak ada masalah. Kita boleh bagi penuh skrin tu. Okey, sekian. Terima kasih.